Sampai dah ke perkampungan Tomok, tapi tak ada orang. Tung-tung adalah kearifan budaya berupa instrumen kayu atau bumbu yang ditabur untuk menghasilkan. Okey, sekarang kita dekat pelabuhan Simanindo. Dekat sini dia bot kecil je. So, dia masukkan kat dalam ferry ni lah. Ferry ni. Bayar dia RM3,000 bayar dekat kaunter tu. And then seorang RM15,000. Dan motor harga RM15,000 juga. So disusunkan motor kita kat bawah tu. Ni port dia lah. Okay, 9.47 pukul gerak. 10.16 sampai JP. So ni kita dekat Tiga Ras Harbour. Kalau kereta, diorang akan naik tu. Lambat sikit. Ya, itu dia yang paling berat. Oh, goyang. Okay, tadi kat bawah kita bayar RM15,000, tapi dia kata kat sini parking gratis, guys. Okay, tadi kita dekat lookout point dekat sebelah Pulau Samosir sana. Sekarang ni kita dekat belah mainland. Weh, tingginya kita, kuatnya angin kat sini. Oh, bawah ada lagi. Angin kuat. Okay, yang orang ambil gambar atas-atas pokok, tu kat situ orang ambil. Boleh beli oleh-oleh. Oh, okey, yang ni tadi, yang ni bayar RM5,000. Okey, yang ni pun bayar RM5,000. Si ada homestay ni. Ini kat bunga matahari. Aku bersiap. Okey. Okey. Okey, Pink nak pergi sana nak ambil gambar. And it's move it. I like to move it. Alright, let's go. Okay guys, ni dia ada swing juga macam kat Bali punya ni. Ni. Kalau berani naik lah. Ini berkaca. Wow. Dah masuk Bukit Semadunjung. Tepi ni ada tempat oot ni. Tempat Sima nama dia. Ici le big black, l'ambiance elle est bad, appelle le 911. Whoop whoop, anyone a flash, police in a building. Whoop whoop, Ici le big black, l'ambiance elle est bad, appelle le 911. one. I love si Piso. Okay, so inilah air terjun yang biasa orang pergi. Dan view yang cantik tu biasanya dekat bawah sana. Tu tangga-tangga yang korang kena naik. Hidup ini sebenarnya indah bila kita tahu cara menikmatinya, maka syukurilah sekecil apapun yang ada di genggaman kita. So ni terbentuk akibat terjadinya runtuhan dinding daerah daripada letusan 74,000 tahun lalu. Oh. So pergi ke Piso tadi seorang masuk bayar RM10,000 dan parking bayar RM5,000 lagi. Alright, sekarang Pink berada di Sarune Cafe. So ni antara salah satu tempat yang viral dekat Berastagi lah. Katanya dia ada lavender. Lavender kat belakang ni dia baru tanam, so dia belum tumbuh lagi. So adalah senonet lavender yang ada kat belakang ni. So kalau korang boleh tengok kat belakang sana tu orang tengah on untuk mendapatkan gambar yang terbaik. Dan di belakang kafe ni ada mount apa tak ingat. Ni mount dia. So view dia cantik
Jom kita pergi tengok. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau. Okey, minuman di tempat viral 50,000 guys. Up, 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 down.